Rakaman ini dibuat adalah sebagai menyusul perjumpaan besar-besaran yang diadakan di Klub Sultan Sulaiman tempoh hari berkaitan dengan pembongkaran 7 buah kampung baru Cina sebagai bahan dan telapak warisan negara selain daripada cadangan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan menjadikan ketujuh-tujuh kampung Tionghoa itu sebagai tapak warisan dunia di bawah ciptaan UNESCO Bangsa-Bangsa Bersatu. Sementara natijah-natijah yang dikemukakan dalam perjumpaan itu bernas berlaka, namun disangsikan sedikit lantaran media prima ataupun media-media utama negara kita tidak begitu berminat untuk membuat liputan berkaitan dengan kepentingan bangsa Melayu itu sendiri. Keadaan yang muncul memberi kita satu gambaran bahawa orang Melayu itu dan kepentingannya tidak penting lagi. Sebab itu disusulkan kembali, iaitu pertama, kampung-kampung Tionghoa yang dikatakan kampung baru itu semata-mata di atas kepentingan, keutamaan semasa darurat. Unsur yang pertama yang seharusnya dikemukakan sebagai kontra ialah kes-kes komunisme ataupun kes-kes berkaitan dengan komunis menyebabkan kampung-kampung itu diwujudkan lantaran masyarakat yang berkenaan dikhawatiri dan dibuktikan oleh Gerald Templer, oleh Sir Henry Gurney dan lain-lain kolonialis British sebagai bersimpati dengan orang-orang yang dikenal sebagai teroris ataupun mereka yang dianggap sebagai penjahat komunis. Yang ini menjadi asas tampaknya bagaimana kampung-kampung itu hendak dijadikan sebagai bahan pertimbangan UNESCO. Ini tidak mungkin disokong. Cadangan menjadikan 7 kampung baru itu bercanggah dengan konsep perpaduan. Oleh kerana kampung Melayu tidak masuk, kampung India, kampung orang asli juga, dan juga perkampungan di Sarawak dan Sabah. Seterusnya kita tekankan iaitu syarat-syarat yang perlu ada terlebih dahulu ialah Seksyen 67 Akta Warisan Kebangsaan 2005 tidak dipenuhi. Salah satu daripadanya ialah nilai-nilai sejagat antarabangsa yang tinggi. Kedua, keindahan dari segi architecture ataupun seni bina ataupun seni yang meluas. Ketiga ialah penonjolan sejarah. Kampung-kampung itu mesti sinonim dan spontan dengan nilai-nilai kebangsaan di Malaysia atau pada masa itu Semenanjung Tanah Melayu. Ini tidak pernah dihurai. Tiba-tiba Yang Berhormat Menteri itu kata, sekarang hal ini sudah diketepikan dan let us go on. Jadi go on itu pada hemat saya menunggu masa beliau mungkin akan timbulkan kembali. Maka perkara penting yang harus dikemukakan dahulu ialah sudahkah ia memenuhi syarat-syarat Akta Kebangsaan berkaitan dengan warisan? Jawabnya tidak. Ia gagal di peringkat bawah lagi. Sebab itu masyarakat Melayu selepas ini harus peka. Apakah sudah ramai orang Melayu terasa bahawa tak perlu lagi sebut tentang kepentingan kebangsaan menerusi kacamata orang Melayu? Dan pada saya, perkataan Melayu dalam Semenanjung Tanah Melayu yang dalam bahasa Inggerisnya Malay Peninsula ataupun Persekutuan Tanah Melayu atau The Federation of Malaya tetap menjadi keutamaan panggilan kepada Semenanjung dan persekutuan. Sekali-kali jangan kita tinggalkan kepentingan itu dengan sejarah mutlak. Harap bersama kita berfikir. Wassalamualaikum.